first dia akan keluar pop-up macam ni. Okay, so pop-up ni anda nak baca langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Kemudian anda klik saya faham. Okay, kemudian bahagian pembelian, okay, butiran pembelian, okay, anda tengok berapa kuantiti yang anda nak beli. Okay, so kalau anda pilih si cantik 2+1 untuk menjadi business partner Shu untuk kita menuju ke puncak kejayaan. Tu dia. Okay, anda tekan 1. Okay, so dekat sini akan anda akan dapat 3 si cantik. Okay, dan okay, kemudian bahagian cara nak bayar, kaedah pembayaran. Okay, kita sekarang buat masa sekarang ni kita hanya menggunakan Maybank account sahaja. Okay, so sini nombor akaunnya. Okay, kemudian di bahagian butiran pelanggan anda masukkan nama anda. Contohnya Syuhada. Okay, Syuhada. Okay, anda masukkan email hawabaishu@gmail.com. Okey, masukkan nombor telefon anda 019224433446 semua. Okey, alright, 55. Okey, kemudian masukkan alamat penuh. Okey, alamat penuh ni cantik saya tulis sini Kuala Lumpur. So make sure anda masukkan alamat penuh alamat penuh supaya nanti mana tahu Shu nak bagi free gift kat korang. Gitu. Atau tester ke yang baru punya produk. Okey. So bahagian pembuktiran pembayaran okey. Ini bukti pembayaran untuk Shu nak tahu resit yang anda sudah membuat pembayaran. Okey, so anda pilih so far sekarang memang ada Maybank sahaja. Akan datang insya-Allah akan ada CIMB sekali ke atau apa-apa bank lagi ke. Okey, so anda hanya pilih Maybank. Okey, bayar. Okey, anda bayar melalui apa? Perbankan internet ataupun anda bayar daripada mesin ATM ke, anda just klik mesin ATM. Okey. Okey, dah masa pembayaran. Okey, anda tekan klik ikut pada resit itu. Ini sangat penting sebab kita akan cek satu persatu. Okey. So masukkan masa yang seperti yang anda dapat dalam resit atau dalam SMS, tarikh pembayaran. Okey. Dan nota bayar ni sekiranya anda resit tu anda tak dapat ke apa, anda tulis itu saya resit sudah membuat pembayaran tapi resit tak dapat. Okey, anda just tuliskan, type je apa yang anda nak cerita tu. Okey, so tapi anda still masih perlu masukkan bukti pembayaran. Okey, resit tu. Okey, kena masukkan juga sebab kita memang perlukan, sebab kita takkan proceed kalau tak ada resit ini. Okey. Dan kemudian anda pilih file, pilih gambar tu, contohnya contoh gambar. Okey, macam tu kan. Okey, anda masukkan. Okey, kemudian anda buat pengesahan yang apa yang anda buat tadi semua betul. Okey, so hantar borang. Okey, so anda tunggu sehingga dia akan keluar macam ni. So anda akan menerima nombor invoice. Okey, so nombor invoice tu. Okey, so dan anda boleh tekan butang kat bawah. Okey, tekan butang kat bawah tu untuk bukti semak. Kalau anda nak semak pun anda boleh semak di sini. Okey, just klik sini. Okey, so apa-apa sebarang masalah atau soalan anda boleh terus email ke hi@hawabaishu.my. Okey, so itu sahaja